Selamat sejahtera, nama saya ialah Malishmi Anak Perempuan Wijian. Saya merupakan guru baharu dari SJKT Ladang Jenderata Bahagian 2. ID inovasi saya ialah Inovasi 005. Tajuk saya ialah penggunaan cage pakong bagi mengukuhkan penguasaan kata hubung bahawa dan untuk dalam kalangan murid sekolah rendah. Menurut kajian Nurul Haida 2018, mendapati seramai 20 orang menggunakan kata hubung relatif iaitu yang sebagai ayat majmuk pancangan relatif berbanding ayat majmuk pancangan keterangan dan komplement. Kata hubung yang termasuk dalam kata penyambung ayat pula mempunyai dua pecahan, iaitu kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan. Ada 3 jenis kata hubung pancangan itu, kata hubung pancangan relatif, komplement dan keterangan. Kata hubung pancangan komplement menghubungkan satu klausa sebagai pelengkap kepada satu klausa utama melalui perkataan bahawa dan untuk. Pemahaman tata bahasa yang lemah boleh menyebabkan kemahiran bertutur dan menulis murid menjadi lemah. Hal ini kerana sekiranya murid tidak menguasai peraturan tata bahasa, penggunaan kata hubung yang betul juga menjejaskan pembentukan ayat. Pembinaan inovasi teknik cage pakong yang mempunyai 3 komponen utama iaitu pedagogi terbeza, nota minda, latihan pintar yang selaras dengan dasar pendidikan digital yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2023. Objektif inovasi saya ialah mengenal pasti peringkat penguasaan murid-murid dalam menggunakan kata hubung pancangan komplement dalam pembentukan ayat. Keduanya, meningkatkan tahap penguasaan murid-murid dalam penulisan dengan menggunakan kata hubung iaitu bahawa dan untuk dengan tepat menerusi teknik cage pakong. Yang ketiga pula memperihalkan amalan pedagogi guru dalam membetulkan kesalahan tata bahasa kata hubung pancangan komplement melalui teknik cage pakong. Yang ini merupakan idea dan inovasi autentik iaitu buku paparan yang mengandungi beberapa contoh ayat kata hubung pancangan komplement. Setiap ayat yang mengandungi kata hubung pancangan komplement yang berbeza akan diwarnakan berdasarkan penggunaan ayat yang telah dinyatakan dan dipautkan dengan maklumat kata hubung pancangan komplement tersebut. Penggunaan kemudahan perisian flipbook iaitu murid dihendaki mengakses kod QR yang disertakan dalam buku tersebut bagi membaca tentang maksud dan contoh kata hubung pancangan komplement. Dengan ini murid-murid boleh membaca dan memahami aspek tersebut sebelum membuat latihan seterusnya. Selepas menggunakan buku paparan yang ditunjukkan terlebih dahulu, kemudian murid akan bermain permainan Hunt 20. Pemain dihendaki menjawab soalan yang terdapat pada setiap simbol yang mereka bergerak. Jika pemain tidak dapat menjawab soalan tersebut dalam masa yang diberikan, pemain dihendaki mengambil kad booby trap untuk melaksanakan denda yang terdapat pada kad tersebut. Pemenang ditentukan apabila pemain dapat membaling dadu dan dapat mendapat angka yang tepat untuk berhenti di tamat. Menerusi permainan ini, murid dihendaki menjawab 20 soalan berdasarkan simbol yang terdapat pada kad tersebut. Hunt 20 ini menggalakkan pembelajaran secara aktif dalam kumpulan. Setelah itu, pengaji menyemak pembinaan ayat peserta kajian dan merekod kesalahan mereka dalam mengenal pasti kata hubung pancangan komplement. Bahan ini dibina berdasarkan keperluan sebenar murid itu melalui hasil refleksi guru terhadap masalah penguasaan tata bahasa dalam kelas. Inovasi ini boleh disesuaikan mengikut semua tahap penguasaan murid kerana soalannya terdiri daripada tahap sederhana, lemah dan sukar. Seterusnya, inovasi ini mudah digunakan hal ini kerana
Inovasi ini mengutamakan penggunaan proses mengenal pasti kata hubung pancangan komplement mengikut konteks ayat tersebut. Pengkaji meneruskan lagi teknik ini dengan menggunakan kemahiran ICT untuk meningkatkan daya ingatan murid dalam proses pembelajaran. Hal ini kerana penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dapat membentuk suasana pembelajaran yang kondusif serta menarik tumpuan murid dalam topik yang diajar oleh guru. Inovasi ini mesra pengguna kerana boleh diguna oleh murid tanpa memerlukan banyak bimbingan guru. Hal ini kerana arahan soalan jelas, ringkas dan sesuai dengan tahap kemampuan murid. Inovasi ini mudah diakses pada bila-bila masa dan tidak memerlukan peralatan khas dan boleh dicetak dalam bentuk digital jika perlu. Selanjutnya, inovasi digital ini menarik dan mempunyai saiz yang sesuai bagi murid-murid memegang dan menyimpan di mana-mana tempat. Inovasi ini juga disertakan dengan manual penggunaan bagi murid-murid memahami peraturan permainan dengan lebih mudah dan jelas. Inovasi ini fleksibel digunakan dalam pelbagai situasi. Hal ini kerana permainan ini boleh digunakan untuk kerja, aktiviti kumpulan, pembelajaran kendiri dan ulang kaji ketika waktu PDP berlangsung. Antara outcome positif inovasi ini ialah inovasi ini mengurangkan masalah disiplin murid di dalam bilik darjah kerana mereka akan menunjukkan semangat untuk belajar serta menumpukan perhatian ketika guru mengajar. Penggunaan inovasi ini membolehkan murid-murid menumpukan perhatian kepada aktiviti pembelajaran dalam situasi yang menyeronokkan. Penggunaan buku paparan boleh menggalakkan penglibatan murid secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini kerana multimedia yang digunakan untuk mengakses kod QR dalam buku paparan ini memberi peluang untuk guru-guru lain untuk mengeksploitasi perisian-perisian yang sesuai dalam pengajaran. Pengaplikasian permainan juga dapat meningkatkan minat murid dan dapat mengatasi masalah kekeliruan di dalam bilik darjah. Berdasarkan data yang dikumpulkan, min keseluruhan bagi peratus markah ujian pra ialah sebanyak 30%, manakala bagi ujian pos min adalah sebanyak 71.6%. Maka min peratusan meningkat sebanyak 41.6%, iaitu dari 30 ke 71.6%. Data ini menunjukkan bahawa teknik Cage Pakom telah berjaya membantu peserta kajian dalam meningkatkan penguasaan kata hubung, bahawa dan untuk. Penggunaan kod QR untuk mengakses soalan pada HAN20 juga membantu murid-murid lemah untuk mendengar dan membaca soalan dengan betul walaupun mereka lemah untuk membaca soalan tersebut. Seterusnya, inovasi digital ini telah diperluaskan kepada guru-guru bahasa Melayu melalui sesi perkongsian dalam mesyuarat panitia dan juga kumpulan PLC. Selain itu, inovasi turut dimuat naik dalam Google Drive panitia untuk digunakan oleh guru lain dalam perancangan pengajaran mereka. Dalam sesi tersebut, guru-guru lain diberikan taklimat ringkas mengenai cara penggunaan bahan inovasi, termasuk contoh aktiviti PDP yang sesuai. Langkah ini bertujuan untuk memastikan inovasi ini tidak hanya digunakan secara individu, tetapi dapat dimanfaatkan secara meluas oleh warga pendidik yang lain dalam memperkasakan pengajaran tatabasa di bilik darjah. Inovasi ini juga menyokong pembelajaran ubiquitous kerana murid boleh menggunakan bila-bila masa sama ada di sekolah atau di rumah. Flipbook yang dihasilkan bersaiz kecil dan ringan membolehkan murid membawanya pulang ke rumah untuk mengulang kaji. Setiap kad menggunakan bahasa yang mudah difahami, disertakan dengan contoh ayat dan ilustrasi yang menarik. Murid tidak memerlukan bimbingan guru secara berlangsung untuk menggunakan inovasi tersebut sekaligus menggalakkan pembelajaran kendiri. Selain versi bercetak, bahan ini juga dihasilkan dalam versi digital yang boleh diakses melalui telefon pintar dan komputer riba. Bahan tersebut turut disertakan dalam pautan Google Classroom dan boleh diakses oleh murid pada bila-bila masa mengikut kesesuaian mereka.
Dengan ini, inovasi ini memberi nilai tambah kepada proses PDP dengan membuka ruang pengajaran yang fleksibel dan tidak terhad kepada masa atau lokasi tertentu. Sepanjang pelaksanaan projek ini, inovasi yang dibangunkan telah menunjukkan kesan positif terhadap penglibatan dan pencapaian murid dalam aspek tatabahasa bahasa Melayu. Berdasarkan dapatan tersebut, inovasi teknik KH Pakom telah dikenal pasti sebagai satu bentuk amalan terbaik yang boleh dikongsi bersama guru lain. Perkongsian amalan terbaik ini telah dilaksanakan melalui beberapa kaedah formal dan tidak formal. Antaranya ialah melalui sesi Komuniti Pembelajaran Profesional iaitu PLC di peringkat Panitia Bahasa Melayu, di mana guru berkongsi latar belakang masalah, langkah pelaksanaan, kajian tindakan, serta kaedah penggunaan bahan inovasi di dalam bilik darjah. Dalam sesi ini, guru juga turut diberi peluang mencuba aktiviti menggunakan flipbook dan permainan Hunt 20 memberi maklum balas secara terus. Maklum balas yang diterima amat positif khususnya berkaitan reka bentuk bahan yang ringkas, menarik dan mudah digunakan. Selain itu, perkongsian bahan juga dilakukan secara atas talian melalui kumpulan Telegram panitia dan Google Drive untuk membolehkan guru-guru lain memuat turun bahan dan mencetak sendiri flipbook untuk digunakan dalam kelas masing-masing. Melalui perkongsian ini, inovasi yang dibangunkan tidak hanya memberi manfaat kepada guru dan murid kelas yang terlibat, malah berpotensi memberi impan lebih besar dalam memperkasa amalan PDP Bahasa Melayu secara menyeluruh. Amalan berkongsi inovasi dalam kalangan guru dapat menyemai budaya kolaboratif dan saling belajar, seterusnya meningkatkan profesionalisme keguruan secara berterusan. Inovasi yang dihasilkan ini mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan dan dimanfaatkan dalam konteks pendidikan yang lebih luas. Melalui dapatan kajian, didapati bahawa teknik ini bukan sahaja berkesan dalam membantu murid memahami konsep tatabahasa dengan lebih jelas, malah turut meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran bahasa Melayu secara keseluruhan. Potensi utama inovasi ini terletak pada ciri fleksibiliti, kebolehsuaian dan kebolehgunaan bahan tersebut dalam pelbagai situasi PDP. Inovasi ini boleh digunakan dalam sesi pengajaran semuka, pembelajaran kendiri, aktiviti ulang kaji maupun pembelajaran dalam talian. Selain itu, reka bentuk bahan yang ringkas, bersaiz kecil dan berwarna menarik menjadikan mesra murid dan mudah diakses tanpa bergantung kepada teknologi tinggi. Inovasi ini juga berpotensi untuk diadaptasi kepada pelbagai mata pelajaran lain seperti sains dan matematik dengan mengekalkan format ini tetapi menggantikan kandungan mengikut subjek. Ia boleh dikembangkan kepada tahap yang berbeza seperti murid tahap 1, murid tahap 2 atau peringkat menengah. Tambahan pula, guru-guru boleh menghasilkan versi digital KH Pakom dalam bentuk kuis interaktif, slide pembentangan atau pautan Google Form sebagai bahan penilaian formatif. Inovasi yang dibangunkan ini merupakan hasil asli guru berdasarkan keperluan PDP di bilik darjah dan tidak meniru mana-mana bahan sedia ada secara langsung. Justeru, bahan ini tertakluk di bawah perlindungan hak cipta sebagai harta intelek individu guru yang menciptanya. Segala reka bentuk grafik, kandungan ayat, ilustrasi dan susun atau bahan dihasilkan sendiri oleh penulisnya. Sekiranya terdapat bahan sokongan yang digunakan seperti gambar atau ikon daripada sumber luar, sumber tersebut diperoleh daripada laman web percuma yang membenarkan penggunaannya untuk tujuan pendidikan bukan komersial serta telah dinyatakan sumbernya. Oleh yang demikian, bahan inovasi ini tidak boleh diterbitkan semula, diedarkan atau digunakan bagi tujuan komersial tanpa kebenaran bertulis daripada pencipta asal. Namun begitu, penulis memberi kebenaran untuk penggunaan inovasi ini secara percuma oleh warga pendidik lain untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran selaras dengan semangat perkongsian ilmu dan amalan terbaik dalam kalangan guru.
Selanjutnya, inovasi yang dihasilkan ini bukan sahaja berkesan dalam meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran, malah berpotensi untuk dikomisionkan sebagai bahan bantu mengajar yang bernilai. Reka bentuk yang menarik, isi kandungan yang padat serta kesesuaian bahan dengan kurikulum menjadikan inovasi ini berpotensi tinggi untuk diterbitkan secara lebih meluas dalam bentuk fizikal maupun digital. Inovasi ini boleh dikembangkan dan dikomersialkan melalui beberapa bentuk, antaranya penerbitan bahan bercetak seperti buku aktiviti, kad imbas atau set pembelajaran. Kedua pulanya, versi digital integratif yang boleh dijual melalui platform e-pembelajaran seperti Google Play Books. Untuk tujuan pengkomersialan, penulis perlu melalui proses pendaftaran hak cipta melalui Perbadanan Harta Intelek Malaysia bagi melindungi hak pemilikan dan memastikan inovasi ini tidak salah digunakan. Selepas didaftarkan, penulis bekerja sama dengan agensi penerbitan koperasi, sekolah atau pihak swasta yang berminat untuk mencipta, mengedarkan atau memasarkan bahan ini secara sah. Perkomersialan inovasi ini bukan sahaja dapat memberi manfaat kepada murid dan guru dalam skala yang lebih besar, malah boleh menjadi sumber motivasi dan penghargaan kepada guru sebagai pencipta bahan inovatif. Secara tidak langsung, usaha ini juga menyokong pembangunan budaya inovasi dalam profesion keguruan pada masa kini. Antara cadangan inovasi pada masa hadapan ialah kata hubung pancangan komplement ini diteruskan dan diperluas dengan kata hubung yang lain. Hal ini kerana kata hubung bahawa dan untuk yang diajar bagi tahap 2 adalah lebih meluas. Oleh itu, saya menyarankan agar menggunakan teknik KH Vakum bagi membolehkan murid menguasai kata hubung jenis lain seperti kata hubung pancangan relatif dan kata hubung pancangan keterangan. Seterusnya, mempelbagaikan aktiviti ketiga pengaplikasian teknik KH Vakum di bilik darjah. Perkara ini bertepatan dengan keperluan dan kecenderungan murid-murid yang suka akan aktiviti didik hibur atau sambil belajar sambil bermain. Saya mencadangkan supaya versi digital integratif bagi inovasi ini dibangunkan dengan integrasi unsur multimedia seperti animasi, rakaman audio dan kuis integratif. Usaha ini dapat meningkatkan tahap keterlibatan murid, khususnya dalam konteks pembelajaran dalam talian atau luar bilik darjah. Selain itu, penggunaan teknologi kod QR boleh dipertingkatkan untuk menghubungkan murid terus kepada bahan sokongan dalam talian. Inovasi ini boleh diperluaskan untuk mata pelajaran dan tahap lain. Contohnya, menghasilkan versi untuk tahap 1 atau subjek lain seperti sains dan matematik dengan mengekalkan format asas inovasi yang sama. Hal ini dapat menjadikan inovasi tersebut lebih universal dan boleh diadaptasi oleh guru-guru lain mengikut keperluan PDP mereka. Sekian, terima kasih.